Oh guys, sorry. Tadi aku ada emergency sikit, nak membuang air besar. So kita continue lagi back testing. Jom kita back test. Okay, kejap. Okay, so aku dah marking channel 9 weekly. Bang, tidur. You, kita akan masuk time frame match 4 kita lah. Ui, banyak weh. Nak kukuk ke? Tak nak. Kalau kukuk, kalau kita kisah tu. So aku firstly aku akan marking meja dulu. Meja ni aku akan terangkan kat korang apa tu dia punya retracement. Retracement tu pullback lah basically. And kalau korang nak tahu pergerakan movement dalam chart ni, kita boleh panggil ada dua. Satu major, satu minor. Major tu maksudnya satu major, satu minor. Major tu maksud dia, dengarlah. Major tu maksud dia pergerakan big movement. Big movement tu maksudnya pergerakan besar. Memang kalau korang zoom out, korang boleh nampak dengan jelas resistance tu walaupun banyak noise. Maksudnya resistance tu terbentuk daripada pergerakan noise. Kalau minor pula, macam bentuk fresh breakout, bentuk-bentuk extended, short form M, simple W, macam tu je. Tu je minor. So dah faham? Let's go, continue. Macam ni lah, ni major ni. Sebab apa? Kalau korang zoom out, korang nampak, and then korang pun nak kekah sell kat sini. Betul tak? Kekah sell kat sini, and then baca korang lah, yang ni major. Aku makin major dulu, jadi kita makin minor. Major sini ada reaction ataupun tindak balas tak dekat gold ke pecah? Ada tindak balas. Sekejap dia masuk, dia bagi rejection, and then dia sambung fly, pecah balik. Okay, so dekat sini, ini kita panggil minor level. Aku panggil ni minor level. Yang mana adakah dia pecah atau tidak? Minor sekali, minor pam pecah, rugi. Korang mengalami kerugian. And then ini kacau. Ini nampak support base sedap ni. Sekali ada pergerakan tindak balas SBR. Tak bisa lagi. Ini market tengah turun kan. Whatever it is, price tetap akan turun. Dia pecah, and then dia ambil. Dia pecah dekat atas tu sebab dia nak ambil something dekat atas. Dia nak ambil SBR. Price nak ambil support become resistance. Okay, macam tu je. Very simple, very basic. Minor breakout. Mana? Takkan dah hilang dah. Macam ni. Kalau aku panggil dia pergerakan minor breakout. Ini ni pun minor breakout minor level. Minor breakout. Minor breakout lagi. And then bila support betul support, mesti ramai nak kekah B juga kan. Sekali kekah lah kau, sebab market tetap turun. Yang ni pun base ni, korang nak kekah lah. Market tetap even turun, tak kisah. Whatever it takes, market tetap akan turun. Remember that. And then yang ni major resistance, pecah ke tidak? Pecah je. Alamak, trend ni buat apa? Salah tekan kan. Major resistance, tengok pecah. Nak pecah je. Ni minor. Dia market tengah apa ni? Cuba kau tengok. Market tengah menaik kan. Bila market tengah menaik, jangan nak lawan arah. Market tengah menaik, jangan nak, korang nak pandai-pandai masuk sell. Walaupun even dia dah breakout sell, tapi kau tengok dia naik balik kan.
Bantai je bai. Bila market naik bantai je bai. Macam ni. Bantai je bai. Pecah ke? Ni. Bantai je bai. Pecah je. Ini market tengah. Aku tengok market tengah menaik ke menurun. Market tengah menaik uptrend. Jangan nak pandai-pandai lawan arah. Please, kalau nak hold lama jangan nak pandai arah. Better B. And then B fly. Kalau korang hold B, korang lebih berjalan. Okay. So itu saja aku rasa untuk kita backtest kita punya buat macam ni. Sell support bertemu support. Walaupun dia stronger naik di QM lah dia pula, dia tetap boleh even breakout. Nampak nampak support bertemu support jadi breakout. Useless, tak guna pun kau buat apa pun, dia pecah tak. Okay, so itu saja. Kalau ada video lagi aku akan buat lagi. Mungkin lagi aku nak buat trend lain. Korang just tengok video aku, follow, jangan tak backtest selalu, and jangan lupa subscribe channel aku. Tolong support sikit sebab aku ni newbie lagi. So just that. Okay, bye bye.